Assalamualaikum dan hai murid-murid. Hari ini cikgu nak bercerita tentang kisah belalang dan semut. Belalang dan semut merupakan kawan yang baik. Mereka bermain bersama-sama, malah mereka juga makan bersama-sama. Pada suatu hari, semut mengajak belalang untuk mencari biji kacang. Tetapi belalang tidak mahu. Belalang mahu tidur. Kata semut kepada belalang, musim tengkujuh akan tiba. Kita perlu menyimpan banyak bekalan, kata semut kepada belalang. Tetapi belalang tidak mempedulikan apa kata semut. Setiap hari, semut keluar mencari bekalan. Semut menyimpan makanan itu. Semut menyimpannya di dalam lubang kayu. Akhirnya, tiba musim tengkujuh. Hujan mula turun dengan lebat. Hujan turun tidak berhenti-henti. Sudah 3 hari hujan tidak berhenti. Paras air sungai semakin naik. Belalang pun berasa lapar. Tetapi belalang tidak mempunyai bekalan makanan. Belalang pergi ke rumah semut. Belalang meminta makanan daripada semut. Semut tidak mahu memberikan makanan kepada belalang. Belalang merayu kepada semut. Semut pun marahlah kepada belalang. Semut menyuruh belalang pulang dan tidur. Belalang berasa malu kepada semut. Belalang sangat menyesal. Semenjak daripada hari itu, belalang tidak mahu menjadi pemalas lagi. Baiklah murid-murid, sampai itu sahaja kisah semut dan belalang. Apa yang kita boleh pelajari daripada kisah ini? Terdapat nilai murni daripada kisah ini. Orang yang rajin berusaha tentulah akan hidup bahagia. Manakala orang yang malas berusaha pula tidak akan dapat menikmati kesenangan dalam hidupnya.